Ini ada untuk washer dekat Okay, ada satu motor antik ni. Dia tak mau hidup lah. Jadi perkara yang kita check compression. Kita try encore dia. Encore. Oh, compression dia kuat. Sekejap. Okay. Compression kuat. So kita check api pula. Boleh. Okey, on kunci on mana? Okey. Sekejap. Okey, on. Okey, api ada. Ada je. Mana nak ni? Nak kena cek carburetor ya. Pasal dah lama tak ini. Nak kena servis. Carburetor ni. Carburetor lah. Okey, sebelum tu kita cek minyak hitam punya ni boleh, pasal dia tak ini kan. Minyak banyak ambil. Layar. Dia pakai berapa ni? Oh ya. Okay, dia punya. Api ada. Dia ada washer dia tu. Lupa pun nak suruh Wan buat spring washer satu kan. Dia punya ni macam track dia dah rosak kan. Boleh ditambah ni. Itu washer biasa tak boleh pakai tak, nanti bocor. Spring ya? Bukan spring, dia macam apa tu, aluminium. Okey. Maknanya carburetor ni nak kena servis. Okey, kita buatlah kerjaan servis. Okey. Sebab minyak dia hitam dah. Dah lama ya. Nampak tu. Minyak ni kita kena sedutlah keluar ya, minyak dalam ni. Okey, nanti dulu kita selesaikan amino sheet ya. Kita buka injap dia ni. Minyak macam tak masuk. Tidak bersedia dengan keadaan. Azizan. Nanti bila katalah kan permasalahan tak pula direstukan, Wan dah keluar tu. Minggu depan dia pergi. Oh, dengan Nizam sekali. Dah selesai dah. Nizam tidak lah kot kan. Kena Sekali lah. Kan Zizan punya. Okeylah kalau dia. Dia apa namanya Datuk. Dia soal penggaji Datuk apa ni? Ni mana angkat pertemuan. Panas tak ragu kan? Tak ragu pertemuan dia tu. Yang begini. Dengan nampak tu. Karat betul banyak, memang tak ada lubang. Memang tak ada lubang. Dia pun lubang pun kan dia. Kena je lah. Mana tempat tak masuk je.
3 nak naik gunung. Oh. Nak ni pandak. Kaya ni kalau tak ada pandak tu tak ada siapa jangan buat. Nak jaga Tapi pandak jaga dengan Zizan lah. Kalau seandainya tak ada tu, buat siap lah Zizan ambil lah jaga dia. Ambil kat dia. Budak-budak ni jangan marah. Buat dia nak pakai petrol kan? dah ada ambil dah. Ni ada ni. Tak payah ya? Tak payah. Sumber. Ni kita cucuk ni halus. Kalau sumbat ni susah hidup dia motor. Okey. Lubang ni dia tembus kat sini lah. Ya. Masuk. Okey, ngam. Okey, Wan. Sampai kena ya? Ha? Lepas. Kena? Minyak masuk dah.
cc 1000 macam ni. Itu lurah. Tak nampak. Ini lurah depan. Kompresor cantik mana? Cantik lagi. Dia dulu hidup kan, tapi dah lama tak ini kan. Okey, itu saya dapat saya kongsikan. Motor ni tak mau hidup sebab dia lama tersepuk lah. Karburator dia bocor, karburator dia sumbat. Setelah kita bersihkan, dia boleh running semula. Itu saja dapat saya kongsikan. Bye bye, terima kasih. Okey, cantik. Motor dah bergerak. Lama motor ni tersepuk.